Penganjuran sulung Madani Business Awards 2025 menyaksikan pengiktirafan kepada tokoh korporat dan entiti perniagaan negara. Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad, Datuk Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan dinobatkan sebagai penerima anugerah Madani Best CEO of the Year. Pengiktirafan ini diberikan atas kepimpinan cemerlang beliau dalam menerajui transformasi sektor tenaga negara, termasuk projek strategik di bawah NETR seperti sistem penyimpanan tenaga bateri, solar berskala besar dan pembangunan ekosistem kenderaan elektrik melalui rangkaian pengecasan TNB Elektron. Turut diiktiraf Pengerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad, Datuk Profesor Dr. Muhammad Azmi Muhammad Lila dengan Madani Nation Housing Visionary Award, Pengerusi Bukan Eksekutif Bebas NCOP Berhad, Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof dengan Madani Corporate Reform Award, serta Ketua Pegawai Keselamatan Rangkaian SKKM, Datuk TS Dr. Muhammad Sulaiman Sultan Suhaibuddin dengan Madani Cyber Security Award. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Muhammad Yahya Mat Sahri menegaskan penganugerahan ini merupakan pengiktirafan tertinggi terhadap kepimpinan cemerlang dalam transformasi sektor tenaga negara.